Saya diminta untuk mengijazahkan iaitu dua ayat yang terakhir daripada surah Taubah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Baca nak tidur malam sebelah kali. Kelebihan dia besar, kita tidur tak cukup pun akan dicukup. Kalau kita jenis tidur selajak akan cukup, akan mengurangkan tidur kita. Itu kelebihan baca laqad ja'akum. Kalau kita bangkit dan kita rasa tak lara letih, baca laqad ja'akum tidur sebelah kali. Kita akan bangkit segar. Sebab laqad ja'akum ni dia umpama macam ni. Bila mana kita nak format komputer, jadi kita kena buang virus dulu, buang antivirus. Begitulah laqad ja'akum ni, dia buang virus. Penyakit dalaman kita akan dibuang dengan baca laqad ja'akum. Penyakit zahir kita, penyakit hati kita, semua dibuang. Lepas dibuang barulah dia format. Kalau kita bangkit esok, kita akan jadi orang baru. Akan jadi orang baru, kita orang yang sihat. Sebab baca laqad ja'akum, dia akan bagi kesihatan pada jasad kita, pada roh kita, pada minda kita. Orang yang rajin baca 40 hari berturut-turut sampai istiqamah, dia tak ada tekanan, dia tak ada pressure, dia tak ada stres. Semua okey lah hidup dia. Mainlah macam nak ujian pun, dia akan smart hidup. Jadi Ustaz jawatan malam untuk semua buat. Nak tidur malam, dua kata tu baca sebelah kali. Dengan tinggal. Yang muslimat, anak-anak pun baca. Kali mayang pun baca, niat zikir. Bagus amalan ni, insya-Allah. Dan paling penting sekali, siapa-siapa yang mengamalkan ni, Allah pilih dia untuk duduk di saf kebenaran di akhir zaman.